Okay, SUV 7 seater. Yang ni 2 biji baru masuk. Arus 1.5 Advance 2020. Arus 1.5 Advance 2023. Yang ni dua-dua boleh buat full on. Cantik nama korang, tak ada masalah. Gaji dalam 1,900 full on, senang-senang. Okay, tapi yang ni bulanan rendah sikit, dalam 650 macam tu. Mileage dia pun rendah lagi, baru 80 lebih sahaja. Okay, cuma kereta belum basuh lagi untuk dua-dua kereta ni. Okay, bahagian dalam dia full service record dengan Pro 2 Service Center. Semua ada dia punya rekod cantik lagi. Tapi warranty dengan Pro 2 dah habis lah, sebab kereta dah lebih daripada 5 tahun. Okay, cuma kalau korang nak berminat yang masih ada dalam warranty, saya ada yang ni facelift punya tahun 2020. Cuma dua-dua dah datang dengan side step dah. Ni side step dia ada. Yang ini pun dah ada dengan side step juga guys. Okay, kalau model yang ni dia facelift sikit. Dia memang side step ni memang original daripada kilang, bukan daripada aftermarket. Yang itu dah aftermarket, sebab original kilang memang dia tak datang. Okay, yang ini dia facelift, dia dah bagi sekali. Okay, so yang ini warranty dengan Pro 2 masih ada lagi. Mileage dia baru 47,000 sahaja. Full service record dengan Pro 2 juga. Okay, so dalam dia masih lagi kotor, ni belum cuci lagi. So kita akan cuci semua nanti. Untuk arus ni memang saya kata puas hati nak pakai untuk keluarga. Long distance pun sedap. Walaupun orang kata komen kereta ni berat lah apa kan, tapi Bukit Genting tu senang-senang dia orang naik. So kalau korang rasa nak pakai kereta untuk keluarga ataupun kereta guna harian pun boleh je, sebab minyak dia jimat gila guys. So kalau korang nak dapatkan lebih info pasal dua kereta arus ni, boleh roger saya, ataupun saya ada lagi 2 biji dekat bahagian depan yang dah siap punya, warna putih dengan warna hijau gelap, dark green. So PM dengan saya, nanti saya hantar detail-detail dalam rumah hijau. Okay, so nak mencari kereta terpakai boleh cari saya Syahrin di Mahwato. Assalamualaikum guys.